Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa jahada bijihadihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini dalam program Madrasah Ramadan, dan Alhamdulillah kita telah sampai kepada hari yang ke-19 dalam bulan Ramadan ini, dan juga hari yang ke-18 bagi program Madrasah Ramadan. Yang sebelum ini ada kita tangguhkan sehari kerana pengurusan jenazah almarhumah Ustazah Nurhayati. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan pengampunan kepada beliau. Jadi hari ini hari yang ke-19 Ramadan, dan program kita masuk pada hari yang ke-18. Jadi maksudnya kita ada 2 hari lagi, besok dan juga lusa, insya-Allah. Jadi kita akan selesai program Madrasah Ramadan ini insya-Allah hari yang ke-21 lah dalam bulan Ramadan, disebabkan ada kita tangguhkan 1 hari sebelum ini. Baik. Jadi pagi ini kita nak sambung ayat yang ke-51 daripada surah Ad-Dukhan. 54 daripada surah Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Seperti zalika, demikian itu, wa dan zawajna telah mengahwinkan, menikahkan oleh kami, hum akan mereka, bihurin dengan bidadari yang putih melepak kulitnya, ainin lagi luas cantik matanya. Yad'auna mereka menyeru, fi di dalam ha-nya, bi dengan kulli pelbagai, fakihatin buah-buahan, aminina dalam keadaan aman. Baik. Dalam beberapa ayat sebelum ini Allah menyebutkan tentang ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Selepas Allah ceritakan berkenaan dengan golongan al-athim, orang yang banyak melakukan dosa yang mendustakan hari akhirat, yang mana mereka akan ditimpakan dengan azab yang dahsyat di dalam neraka nanti. Allah selepas daripada itu menceritakan pula tentang orang-orang yang bertakwa, supaya timbul, di samping timbulnya perasaan takut kepada azab Allah, bila diceritakan tentang azab, Allah juga ingin supaya timbul perasaan pengharapan kepada
rahmat dan juga ganjaran yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat 61 Allah sebutkan innal muttaqin fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam suatu tempat tinggal yang kekal, yang aman. Fi jannatin wa uyun, di dalam syurga-syurga dan mata air-mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal lagi bersulam, dan mereka duduk dalam keadaan berhadap-hadapan. Baik. Kemudian Allah sebutkan lagi, seperti itulah kami kahwinkan mereka dengan bidadari yang putih melepak kulitnya dan yang bulat, yang cantik matanya. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Dan mereka menyeru di dalam syurga itu para penghuni syurga menyeru di dalam syurga itu bikulli fakihatin aminin. Berbagai jenis buah-buahan dalam keadaan aman. Jadi Allah menyebutkan tentang orang-orang yang bertakwa dan juga ganjaran-ganjaran yang Allah akan berikan kepada mereka. Dalam kelas semalam kita dah lihat tentang sebahagian daripada sifat orang-orang yang bertakwa, yang mana Allah nyatakan dalam surah di awal surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Yang mana antara sifat golongan yang bertakwa ini, kalau kita lihat kembali dalam surah Al-Baqarah, pada ayat yang kedua Allah nyatakan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu ialah Quran, tidak ada sebarang keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa ialah orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka. Dan kemudian sifat mereka lagi ialah mereka beriman, percaya dengan penuh yakin kepada perkara-perkara yang gaib, yang tak dapat mereka lihat dengan mata kasar mereka, tetapi bila mana ia dikhabarkan oleh Allah, oleh Rasul kepada mereka, mereka percaya tentang adanya, tentang Allah. Allah itu tak dapat kita lihat dengan mata kasar. Begitu juga Nabi, walaupun Nabi itu pernah hidup di atas muka bumi ini, tapi kita tidak pernah bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita percaya. Begitu juga dengan kematian yang belum lagi berlaku kepada kita. Kemudian berkenaan dengan azab dan juga nikmat di dalam kubur yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan berkenaan dengan hari akhirat, hari kiamat, tentang syurga, tentang neraka, tentang dosa dan juga pahala. Ini semua perkara-perkara yang gaib yang wajib dipercayai dengan penuh yakin oleh orang-orang yang bertakwa. Dan sifat mereka lagi, mereka mendirikan solat, iaitu solat merupakan ibadat yang paling penting, yang mana jika ditinggalkan, ia boleh membawa kepada kekufuran atau boleh menyebabkan seorang itu keluar daripada Islam bila mana dia mengingkari kewajipan solat itu. Dan kemudian di samping mengerjakan solat, yang mana ia merupakan ibadah antara mereka dengan Allah, Allah juga sebutkan antara sifat muttaqin lagi, mereka menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada mereka. Itu ini pula ibadat yang melibatkan hubungan dengan manusia yang lain, memberikan manfaat kepada manusia yang lain dengan melalui harta yang dimiliki. Dan seterusnya Allah sebutkan berkenaan dengan keimanan kepada Al-Quran dan juga kitab-kitab yang
sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang lain, dan juga yakin kepada hari akhirat. Ini dalam surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah ni. Kemudian di dalam surah Ali Imran, dalam surah 3 ayat 133, Allah menyebutkan lagi tentang sifat orang-orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam syurga itu. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mereka menginfakkan harta mereka ketika senang dan ketika susah. Wal kaziminal ghaiza, dan mereka juga orang-orang yang dapat menahan kemarahan mereka. Wal afina 'anil nas, dan mereka juga orang-orang yang mudah memberikan kemaafan kepada manusia yang lain. Dan Allah juga menyebut mereka sebagai golongan al-muhsinin. Jadi al-muttaqin dan juga al-muhsinin, ini golongan yang sama. Dan mereka ini kalau dibandingkan dengan mukminin, mukminin itu lebih umum, melibatkan semua orang-orang yang beriman. Cuma orang-orang yang beriman itu dia pelbagai tingkatan. Ada iman mereka yang tinggi, keimanan mereka kepada Allah. Ada yang dia ada iman tetapi imannya itu rendah. Ada juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang dia ada iman tetapi seberat zarah. Yang ini merupakan golongan yang akhir yang akan keluar daripada neraka selepas diazab di atas dosa yang mereka lakukan. Tetapi disebabkan adanya iman walaupun seberat zarah dalam diri mereka, dan mereka juga tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka mereka kemudiannya dikeluarkan daripada neraka. Jadi itu mukminin, orang yang ada yang tinggi keimanannya, ada yang rendah keimanannya. Manakala golongan al-muttaqin dan juga muhsinin ini golongan yang tinggi keimanan mereka. Dan kemudian Allah sebutkan lagi sifat mereka. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah dan mereka memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka, dan mereka tidak meneruskan perkara tersebut dalam keadaan mereka tahu itu merupakan suatu dosa di sisi Allah. Baik, di samping dua ayat ni, ada beberapa lagi ayat dalam Quran yang Allah sebutkan berkenaan dengan sifat golongan yang bertakwa ini. Antaranya kalau kita lihat dalam surah 51, ayat yang ke-15, surah Az-Zariyat, ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. إن المتقين في جنات
wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga-syurga dan mata air. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Mereka menerima nikmat yang Tuhan mereka kurniakan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka itu sebelum daripada masuk ke syurga, ketika di dunia dahulu mereka merupakan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Di sini Allah ulang lagi, golongan al-muttaqin itu mereka lah golongan al-muhsinin. Itu golongan yang tinggi keimanan mereka kepada Allah. Jadi sebab itu kita baca dalam satu hadis agak panjang kenaan dengan Jibril yang datang dalam rupa seorang lelaki yang bertemu dengan Nabi SAW. Jibril bertanya kepada baginda tentang Islam, iman dan juga ihsan. Islam, iman dan juga ihsan. Jadi Muslim, mukmin dan juga muhsin. Jadi ihsan itu tingkatan yang paling tinggi, yang lebih tinggi daripada iman. Jadi begitulah golongan muhsinin ataupun muttaqin lebih tinggi kedudukan mereka di sisi Allah daripada mukminin yang biasa. Dan antara sifat golongan muttaqin ataupun muhsinin ini, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka mengambil sedikit daripada waktu malam untuk mereka tidur. Jadi waktu malam mereka itu mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah dan sedikit waktu yang digunakan untuk mereka tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur, pada akhir malam, mereka beristighfar, mereka memohon keampunan kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada yang mereka berikan kepada orang-orang yang meminta dan orang-orang yang menahan diri daripada meminta. Jadi ini tambahan sifat golongan muttaqin ataupun muhsinin. Mereka menggunakan waktu malam untuk beribadah dan kemudian mereka memohon keampunan ketika waktu sahur ataupun akhir malam, dan mereka pada bahagian harta mereka itu mereka menentukan hak untuk orang-orang yang meminta ataupun yang tidak meminta, yang menahan diri daripada meminta. Baik. Dalam satu lagi ayat, dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس
Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan itu kamu kamu memalingkan wajah-wajah kamu ke arah timur dan barat saja. Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Akan tetapi kebajikan yang sebenar itu ialah sesiapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan siapa yang beriman kepada para malaikat, kepada kitab dan kepada para nabi, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin, dan dia mengeluarkan harta yang disayanginya kepada kaum kerabat yang memerlukan, dan kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang yang miskin, dan kepada musafir yang keputusan bekalan di dalam perjalanan, wasailina, dan kepada orang-orang yang meminta, wafir riqab, dan kepada hamba yang untuk membebaskan dirinya, wa aqamas salah, dan dia mendirikan salat, wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan orang-orang yang memenuhi janji mereka apabila mereka berjanji, wassabirina fil ba'sa'i wad dharra, dan orang-orang yang bersabar ketika berlakunya peperangan dan ketika kesusahan dan kesempitan, dan ketika berlakunya peperangan. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar dakwaan keimanan mereka, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan di sini tentang sifat golongan bertakwa juga, iaitu dimulakan dengan keimanan mereka kepada Allah, pada hari akhirat, pada para malaikat, kitab dan para nabi. Ini keimanan. Kemudian di samping keimanan itu disebutkan pula tentang mereka mengeluarkan harta yang mereka sayang kepada kaum kerabat yang memerlukan, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang miskin, dan kepada musafir yang keputusan bekalan di dalam perjalanan. Dan kemudian orang-orang yang meminta, dan juga orang yang nak bebaskan hamba, dalam urusan pembebasan hamba. Jadi ini amalan yang melibatkan memberikan manfaat kepada orang yang lain. Allah sebutkan juga tentang salat, wa aqamas salat wa ata zakah, tentang salat dan juga tentang zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang mereka memenuhi janji bila mereka berjanji. Ini juga sifat golongan yang bertakwa. Seterusnya, wassabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's, orang-orang yang sabar ketika kesusahan, kesempitan ataupun kesakitan, dan ketika berlakunya peperangan. Mereka yang memiliki sifat-sifat ini, mereka lah orang-orang yang benar dalam dakwaan keimanan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita himpunkan daripada ayat-ayat ini, maka banyak Allah terangkan dengan jelas siapakah golongan yang bertakwa itu yang akan dapat masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu Allah menyebutkan Quran ini kitab yang jelas nyata. Kitabun mubin, kitab yang jelas nyata. Kitab yang penuh dengan keterangan-keterangan bayinat. Kerana Allah bila dia menyebutkan tentang syurga, tentang neraka, tentang orang-orang yang beriman, yang bertakwa, tentang orang-orang yang engkar, yang banyak melakukan dosa, dia menceritakan siapakah mereka, apakah sifat-sifat mereka, supaya orang-orang yang membaca dengan penuh kefahaman akan dapat mengetahui bahawasanya inilah sifat-sifat
orang-orang yang bertakwa yang disuruh untuk kita menjadi orang yang bertakwa itu. Dan ini pula sifat-sifat orang-orang yang ingkar, yang kita diperintahkan supaya menjauhi sifat-sifat yang buruk tersebut. Dan golongan yang bertakwa tadi inilah golongan yang akan mendapat nikmat yang besar pada hari akhirat, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Manakala golongan yang berlawanan dengan mereka, itu yang ingkar, yang banyak melakukan dosa, itu mereka lah pula golongan yang akan diazab pada hari akhirat. Allah telah terangkan dengan jelas kepada kita tentang sifat-sifat mereka. Cuma tinggal sama ada manusia itu mahu ataupun tidak untuk mengambil peringatan daripada ayat-ayat Allah itu. Kembali kepada surah Ad-Dukhan tadi. Allah menyebutkan golongan yang bertakwa ini akan berada di dalam tempat tinggal yang aman. Di dalam syurga-syurga yang di situ adanya mata air. Dan mereka memakai pakaian sutera yang dulu ketika di dunia diharamkan ke atas lelaki untuk memakainya. Kepada hari akhirat di dalam syurga, Allah membenarkan para penghuni syurga untuk mereka memakai pakaian-pakaian sutera. Di sini disebutkan sutera yang halus, sutera yang tebal. Dan para penghuni syurga, kalau mereka berada dalam syurga bersendirian, maka tentulah juga itu tidak merupakan keadaan yang seronok bagi mereka. Jadi Allah memberikan dalam syurga nanti peluang untuk bertemu dengan ahli-ahli syurga yang lain, mutaqabilin. Mereka duduk berhadap-hadapan bersama mereka. Mereka, walaupun mereka masing-masing memiliki istana, memiliki tempat tinggal mereka sendiri, tapi ada ketikanya mereka dapat bertemu dengan para penghuni syurga yang lain, dapat bertemu dengan ahli keluarga mereka yang beriman. Walaupun mungkin ketika di dunia terpisah, ataupun mungkin disebabkan pelbagai perkara, mereka tak dapat untuk berjumpa, seterusnya berlakunya kematian dan sebagainya. Pada hari akhirat, jika mereka di kalangan orang-orang yang beriman, pasti akan dapat untuk bertemu kembali pada hari akhirat. Bahkan Allah sebutkan di sini mutaqabilin, duduk berhadap-hadapan. Dan kemudian Allah juga menyebutkan nikmat yang lain, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Demikian itulah kami kahwinkan mereka dengan bidadari yang putih melepak kulitnya dan yang memiliki mata yang cantik. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka menyeru di dalamnya dengan pelbagai jenis buah-buahan dalam keadaan aman. Yang mana buah-buahan tersebut, kalau ketika di dunia, untuk kita dapat makan, minum, untuk merasai nikmat makan dan minum itu, kita perlu kepada usaha. Bahkan usaha, kadang-kadang usaha yang keras, terpaksa dikeluarkan untuk mendapatkan makanan atau minuman tersebut. Tapi di dalam syurga, Allah sebutkan mereka menyeru saja dalam keadaan duduk di atas pelamin ataupun kerusi mereka itu. Mereka hanya memanggil buah-buahan dan buah-buahan akan datang kepada mereka. Disebutkan tentang ranting-ranting pohon dalam syurga itu akan datang dekat dengan mereka. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula wa waqahum azab al-jahim. La yazuquna fiha, mereka tidak mereka merasakan fiha di dalamnya al-mauta akan kematian, illa kecuali al-mautata akan kematian, kecuali kematian al-ula yang pertama, iaitu yang ketika di dunia.
dan waqa telah memelihara oleh ia hum akan mereka azaba akan azab al-jahim daripada neraka jahim. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Tidak mereka merasakan di dalam syurga itu kematian kecuali kematian yang pertama, itu ketika di dunia dahulu. Wa waqahum azabal jahim, dan Allah memelihara mereka daripada siksaan neraka. Fadlan min rabbik dzalika huwal fawzul azim. Fadlan, kesemua nikmat-nikmat tersebut sebagai suatu kurniaan daripada fadlan, suatu kurniaan min daripada Rabbi, Tuhan ke engkau. Zalika, demikian itu, huwa dia, al-fawzu adalah kemenangan, al-azimu yang besar. Fadlan min rabbik, kesemua nikmat-nikmat tersebut ialah kurniaan daripada Tuhan engkau. Zalika huwal fawzul azim, demikian itulah ia adalah kemenangan yang besar. Jadi Allah menyebutkan di sini tentang sebahagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada para penghuni syurga. Ini sedikit nikmat yang Allah ceritakan supaya dapat sedikit sebanyak manusia mengetahui tentang nikmat-nikmat tersebut. Tetapi apa yang Allah sediakan dalam syurga nanti sebenarnya tidak akan dapat untuk dibayangkan oleh fikiran kita dan tak pernah dilihat oleh mata kita. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita fikirkan, yang pernah kita lihat, maka ia sama sekali berbeza dengan apa yang ada di dalam syurga. Mungkin namanya sama, tetapi rupa dan rasanya berbeza-beza dengan apa yang pernah Allah berikan sebahagiannya kepada kita di atas dunia ni. Contohnya seperti buah-buahan yang ada dalam syurga berbeza dengan apa yang ada di dunia ni. Walaupun mungkin nama ataupun rupanya sama, tapi bila dimakan rasanya itu berbeza. Dalam surah 2 ayat 25, Bismillah minasyaitanir rajim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashiril ladzina amanu wa amilus salihat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan yang melakukan amalan yang saleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap kali telah direzekikan sejenis buah dari syurga itu sebagai rezeki kepada mereka. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka mengatakan ini yang telah direzekikan kepada kami daripada sebelum ini. Wa utu bihi mutasyabiha, dan diberikan kepada mereka dengan buah-buahan yang serupa, iaitu yang sama namanya, mungkin juga serupa rupanya itu, tetapi tidak sama dari segi rasanya. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan.
Wahum fiha khalidun. Dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Di sini Allah sebutkan orang-orang yang beriman dan yang melakukan amalan yang soleh. Ataupun dalam ayat lain disebutkan sebagai golongan al-muttaqin ataupun muhsinin. Allah berikan kepada mereka syurga. Yang mana Allah ceritakan sedikit tentang syurga itu. Yang mana ada sungai mengalir di bawah syurga itu. Di mana itu merupakan suatu pemandangan yang disukai oleh manusia. Bahkan ketika di dunia ni, manusia yang mungkin tinggal di kota-kota yang besar, ada masanya mereka ingin untuk lari daripada kesibukan kota tersebut dan pergi ke tempat-tempat yang adanya air, sungai, laut, tasik dan sebagainya. Dan kemudian diberikan dengan nikmat buah-buahan yang mereka kenal, yang mereka tahu. Kata mereka, hazal lazi ruziqna min qablu. Ini buah-buahan yang telah diberikan kepada kami sebelum ini, itu ketika di dunia. Wa utubihi mutasyabihan, dan diberikan kepada mereka dengan buah-buahan yang serupa supaya mereka boleh membandingkan, membezakan betapa besarnya nikmat dalam bentuk buah-buahan yang mereka dapat dalam syurga itu dibandingkan dengan buah-buahan yang walaupun mungkin nama dan rupanya sama yang pernah Allah berikan ketika di dunia dahulu, tapi tetap tidak sama dari segi rasa dan nikmat memakan buah-buahan tersebut. Dan walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan. Pasangan-pasangan yang disucikan, tidak ada penghuni syurga yang bersendirian, yang bujang. Walaupun mungkin ketika di dunia, sebahagian orang mungkin Allah menentukan dia hidup bersendirian. Tidak ada pasangan suami ataupun isteri. Tetapi di dalam syurga, Allah menjanjikan setiap orang tidak ada yang keseorangan, pasti akan memiliki pasangan. Sama ada, katalah kalau ada seorang yang bujang di dunia ni, lelaki atau perempuan yang tidak sempat berkahwin, kemudian meninggal dalam keadaan tidak memiliki suami ataupun isteri, di dalam syurga Allah akan mengahwinkan dengan penghuni syurga di kalangan sama ada lelaki di dunia ni, lelaki ataupun wanita di dunia. Dan manusia tu ramai yang pernah hidup di atas muka bumi ni daripada zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman. Jadi sangat-sangat ramai. Jadi Allah memberikan nikmat berpasangan ini kepada semua para penghuni syurga. Tidak ada yang hidup dalam keadaan tidak berpasangan. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya adalah orang-orang yang kekal. Kemudian di dalam surah 56 ayat 32, uh, 10, surah 56, surah Al-Waqi'ah, ayat yang ke-10. Wasabiqu nasabiqun, orang-orang yang telah mendahului dalam melakukan amalan yang soleh ketika di dunia. Ulaikal muqarrabun, mereka itulah orang-orang yang dekat kedudukannya dengan Allah. Fi jannatin na'im, di dalam syurga-syurga yang penuh dengan nikmat. Sullatun minal awwalin, di antaranya sekumpulan yang besar di kalangan umat-umat yang terdahulu.
wa qalilun minal akhirin, dan sebilangan kecil di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ala sururim maudunah, mereka berada di atas takhta-takhta yang bertatahkan permata. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka duduk dalam keadaan berbaring di atasnya, dalam keadaan berhadap-hadapan. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun, dan mereka dilayani oleh para pelayan yang membawa apa yang mereka inginkan, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Biakwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in, dengan membawa piala-piala minuman dan teko-teko serta gelas yang berisi arak. Jadi sebahagian daripada perkara yang Allah haramkan ketika di dunia, seperti memakai sutera bagi lelaki, meminum arak, jadi Allah halalkan di dalam syurga. La yusaddauna anha wa la yunzifun, dan mereka tidak berasa pening kepala dan tidak pula mabuk apabila mereka meminum arak tersebut. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan daripada apa-apa sahaja jenis yang mereka pilih, yang mereka inginkan. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, dan daging burung yang mereka inginkan. Wa hurun ain, dan adanya bidadari yang putih melepak kulitnya, lagi cantik matanya. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, ibarat seperti mutiara yang tersimpan sebaik-baiknya. Jaza'an bima kanu ya'malun, dan kesemua itu ialah balasan disebabkan apa yang mereka kerjakan, amalan soleh yang mereka kerjakan ketika di dunia. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima, di dalam syurga itu mereka tidak mendengar sebarang kata-kata yang sia-sia dan juga kata-kata yang buruk, yang dosa. Illa qilan salaman salama, melainkan hanyalah ucapan selamat, selamat antara mereka, diucapkan antara satu sama lain. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan, apakah golongan kanan itu? Fi sidrim makhdud, mereka bersenang lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Wa talhim mandud, dan pokok-pokok pisang yang tersusun rapi buahnya. Wa zillim mamdud, dan naungan yang luas terbentang. Wa ma'im maskub, dan air yang sentiasa mengalir. Wa fakihatin kathirah, dan buah-buahan yang banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tidak putus-putus. Wala mamnu'ah, dan tidak pula terlarang untuk mengambilnya. Dan tidak habis-habis buah tersebut, dan tidak pula dilarang untuk mengambil buah itu. Wa furushin marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang tinggi keadaannya. Inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan pasangan-pasangan, isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Faj'alnahunna abkara, lalu kami jadikan mereka sentiasa dara. Ghuruban atraba, yang sentiasa mencintai pasangannya serta sebaya umur mereka. Li ashabil yamin, semua itu disediakan bagi golongan kanan. Sullatun minal awwalin, itu sebahagian besar di kalangan orang-orang yang terdahulu. Wa sullatun minal akhirin, dan sebahagian besar di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kemudian dalam surah 76, surah Al-Insan,
Surah 76 ayat yang ke-5. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya golongan al-abrar itu sentiasa melakukan kebajikan. Orang-orang yang beriman sentiasa melakukan amalan yang soleh. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka akan meminum daripada piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Ainan yashrabu biha ibadullah, iaitu sebuah mata air yang hamba-hamba Allah yang taat itu mereka akan dapat minum daripadanya. Yufajjirunaha tafjira, dan mereka boleh mengalirkan air mata air tersebut ke tempat-tempat tinggal mereka yang mereka kehendaki. Tafjira, dengan aliran yang semudah-mudahnya sesuai dengan kemahuan mereka. Adanya kafur, iaitu satu mata air yang dapat dialirkan mengikut kehendak para penghuni syurga. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Mereka dikurniakan dengan nikmat-nikmat tersebut kerana dulu ketika di dunia mereka menyempurnakan nazar. Itu perkara yang asalnya tidak wajib ke atas mereka, tapi mereka bernazar, mereka mewajibkan untuk mereka tunaikan dan kemudian mereka sempurnakan nazar itu. Kalau nazar pun mereka tunaikan, maka apatah lagi perkara-perkara yang Allah wajibkan ke atas mereka. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan mereka berasa takut pada suatu hari yang azab siksaannya merata-rata. Dan sifat mereka lagi, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan yang mereka suka, miskinan kepada orang-orang yang miskin, wa yatiman dan kepada anak-anak yatim, wa asiran dan kepada tawanan perang. Mereka memberikan makanan yang mereka sendiri suka untuk mereka makan, bukan makanan-makanan yang mereka sendiri tak suka. Ya, mereka sendiri benci, mereka tak inginkan lagi, tapi mereka berikan makanan yang mereka suka, makanan yang sedap, makanan yang baik, yang elok kepada orang-orang yang miskin, kepada anak yatim dan kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah. Allah menzahirkan apa yang ada dalam hati mereka. Sesungguhnya tidak lain kami memberikan kamu makan kerana mengharapkan wajah Allah ataupun keredaan daripada Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak inginkan daripada kamu sebarang penghargaan dan tidak juga ucapan terima kasih. Jadi, mereka melakukan amalan yang soleh bukan kerana mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih, tapi sebenarnya mengharapkan wajah Allah. Itu nikmat yang paling besar dalam syurga. Ataupun juga mereka mengharapkan keredaan daripada Allah. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut kepada azab Tuhan kami pada hari di mana orang-orang bermuka masam lagi berkerut-kerut. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Lalu Allah pelihara mereka daripada keburukan pada hari tersebut dan Allah kurniakan kepada mereka wajah yang berseri-seri. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah berikan balasan kepada mereka disebabkan kesabaran mereka. Allah berikan mereka syurga dan mereka dapat memakai pakaian sutera. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka duduk berehat di atas pelamin-pelamin. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak melihat di situ adanya matahari yang panas, wala zamharira, dan tidak juga suasana yang terlampau sejuk. Ini suasana yang dingin, yang sangat-sangat aman, selesa, nyaman bagi para penghuni syurga. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Wadaniyatan alaihim zilaluha, dan naungan pohon-pohon syurga yang dekat dengan mereka.
wa zullilat qutufuha tazlila, dan buah-buahannya pula dimudahkan untuk mereka memetiknya dengan semudah-mudahnya. Disebutkan dalam surah Dukhan tadi, mereka menyeru je untuk memakan buah tersebut, maka buah itu akan datang kepada mereka, dahannya mudah untuk mereka memetik. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir, dan diedarkan kepada mereka oleh para pelayan piala-piala daripada perak dan kaca. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Piala tersebut keadaannya seperti kaca tapi diperbuat daripada perak. Nampak dilihat seperti kaca tetapi dibina daripada ataupun dibuat daripada perak. Qaddaruha taqdira, dan para pelayan itu mereka menentukan isi minuman di dalam piala-piala tersebut dengan kandungan yang cukup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para penghuni syurga. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka juga diberikan minuman yang campurannya dari zanjabil. Ainan fiha tusamma salsabila, iaitu suatu mata air yang dinamakan sebagai salsabil dalam syurga itu. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun iza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, dan mereka dilayan oleh para pelayan yang tetap kekal muda yang sentiasa beredar di sekitar mereka, dan bila mereka melihat para pelayan itu, mereka kelihatan seperti mutiara yang bertaburan. Wa iza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila engkau melihat dalam syurga itu, engkau melihat nikmat yang melimpah-limpah dan kerajaan yang besar yang tidak ada tandingannya. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak, mereka di dalam syurga itu mereka memakai pakaian yang hijau yang diperbuat daripada sutera yang halus dan sutera yang tebal. Wa khullu asawira min fiddatin, dan mereka dihiasi dengan gelang-gelang min fiddatin daripada perak. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan minuman yang bersih lagi suci. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya semua ini ialah balasan untuk kamu, dan semua usaha kamu ketika di dunia mashkura adalah dihargai, diterima dan dihargai oleh Allah. Amalan soleh yang mungkin dilihat kecil ketika di dunia, tetapi Allah menghargainya, Allah menerimanya dan memberikan balasan yang berlipat kali ganda terhadap amalan soleh yang mungkin dianggap sebagai amalan yang kecil itu. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah sekali-kali kamu memandang remeh kepada amalan yang baik, walaupun ia mungkin kecil, walaupun ia hanyalah ibarat seperti ia sekadar engkau menunjukkan wajah yang ceria kepada saudaramu. Kerana setiap amalan yang kecil itu Allah akan balas dengan balasan yang berlipat kali ganda. Apatah lagi amalan-amalan yang besar, yang penting, yang Allah wajibkan ke atas kita. Kemudian di samping nikmat yang banyak itu, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada para penghuni syurga ialah nikmat untuk melihat Allah pada hari akhirat. Dalam surah 75 ayat 22,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wujuhun yawma izin nadhirah. Pada hari akhirat itu, wajah orang-orang yang beriman yang bertakwa berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Wajah mereka berseri-seri dan mereka dapat melihat Allah pada hari akhirat di dalam syurga itu. Dalam sebuah hadis pada Sahih Muslim, Sahih Muslim nombor 181, an Suhaibin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlul jannatil jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar qala fayakshiful hijaba fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim azza wa jal. Daripada Suhaib daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila para penghuni syurga mereka masuk ke dalam syurga, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada mereka, turiduna syai'an azidukum, apakah kamu mahu untuk aku menambahkan kepada kamu nikmat yang lain daripada apa yang kamu dapat ini? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, lalu mereka mengatakan, para penghuni syurga mengatakan, ya Allah, tidakkah engkau telah pun memutihkan ataupun menyeri-nyerikan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, tidakkah engkau telah pun memasukkan kami ke dalam syurga? Wa tunajjina minan nar, dan tidakkah engkau telah pun menyelamatkan kami daripada neraka? Jadi bagi para penghuni syurga, apa yang mereka dapat itu merupakan nikmat yang banyak, yang besar, yang telah pun Allah berikan kepada mereka. Tetapi Allah berikan satu lagi nikmat yang sangat-sangat istimewa. Qala fayakshiful hijab, lalu Allah akan mengangkat, membuka hijab. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim, lalu mereka diberikan dengan sesuatu yang tidak ada yang lebih mereka sukai. Dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain, apa yang Allah berikan kepada mereka ni, inilah yang paling mereka sukai. Itu nikmat untuk an-nazari ila rabbihim azza wa jal. Nikmat untuk dapat melihat Tuhan mereka azza wa jalla. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi nyatakan bahawa para penghuni syurga akan dapat melihat Allah itu dengan jelas di dalam syurga, seperti mana ketika di dunia ni kita dapat melihat dengan jelas bulan purnama pada malam bulan purnama itu, pada bulan penuh pada malam bulan purnama. Jadi seperti mana kita melihat bulan purnama itu, maka seperti itulah jelasnya para penghuni syurga dapat melihat Allah di dalam syurga nanti. Inilah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada para penghuni syurga. Sebab itu disebutkan dalam surah Al-Insan tadi, mereka mengharapkan wajah Allah. Itu nikmat yang paling besar yang Allah akan berikan kepada para penghuni syurga. Baik, jadi hari ini kita lihat ayat 54, 55, 56 dan 57 tentang nikmat-nikmat syurga yang Allah kurniakan kepada para penghuni syurga. Jadi ini sebahagian kecil yang Allah ceritakan kepada kita supaya timbulnya perasaan
uh, kita mengharapkan rahmat dan ganjaran daripada Allah. Dengan adanya pengharapan itu, maka kita berusaha bersungguh-sungguh di dunia ini untuk kita dapat memperolehi segala nikmat yang Allah janjikan buat orang-orang yang beriman itu. InsyaAllah kita akan sambung. Ada dua lagi ayat, 58 dan 59. InsyaAllah kita akan sambung. uh, ada 2 hari lagi, esok dan juga lusa, insyaAllah. Jadi hari ini walaupun hari yang ke-19, tapi kita ada 2 hari lagi. Disebabkan kita tangguhkan hari itu sehari, jadi kita akan habis program insyaAllah hari yang ke-21. Ya, esok dan juga lusa. 2 hari lagi insyaAllah. Baik. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripada ayat-ayat ini, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan al-muttaqin. Allah akan berikan ganjaran yang besar pada hari akhirat nanti, itu dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma amin. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Sama-sama.